Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang abang kakak. Okey abang kakak, so hari ni jumpa lagi dengan saya. So hari ni saya nak update balik, saya nak review balik ni Viva. Okey, so ni Viva Elite Viva Elite 1.0 automatic ni sesuai sangatlah kalau abang kakak nak bagi dekat bini ke, nak bagi dekat anak buah ke, nak bagi dekat adik-beradik ke, yang mana yang orang kata nak save cost, minyak jimat, maintenance tak mahal. Ni dia salah satu Viva. Saya ni cakap satu Malaysia tahu Viva ni punya apa ciri-ciri. Memang orang kata jimat minyak Satu lagi maintenance dia pun murah. Barang-barang dia, spare part dia pun banyak. So Viva ni apa yang saya dah buat, saya dah cat baru. Saya dah cat baru. Kemas kereta ni memang kemas. Kita tengok. Fitting, tengok fitting. Fitting dia semua saya dah kemaskan, saya dah rapikan. So kereta ni saya nak buka harga baru. Siapa berminat WhatsApp, call saya. Kereta ni dah cuci kaki bang. Ini kategori cuci kaki. Tak ada apa-apa perlu nak buat dah, boleh tengok. Saya tunjuk betul-betul boleh tengok lampu. Kereta ni dah macam baru. Saya dah restore memang macam baru. Memang saya buat standard elite. Boleh tengok rim. Rim pun original elite saya tak ada modified. Ni semua kita tukar balik. Boleh tengok berkilat tak berkilat. Semuanya masih cantik, masih kemas. Cermin semua original. Cermin bebas pecah. Tak ada pecah apa-apa. Boleh tengok keliling. Kereta ni masih lagi cantik, masih lagi cun. Kereta ni bumper saya tak suka ada kelip-kelip ni. Kereta saya memang saya takkan letak kelip-kelip macam ni. Biasa kalau kelip ni kita dah tahu dah kereta tu pernah accident, pernah berlanggar. So kereta saya tu memang tak ada. Saya memang pantang ada kelip tu. Memang saya tak suka. Kereta jadi tak kemas. So boleh tengok fitting kereta ni. Kemas bang, tengok bonet. Semua kemas, cantik. Lampu semua elok, boleh tengok. Spotlight, number plate, grill. Tak ada calo balor sebab ni kereta ni memang cat baru. Saya dah restore balik, boleh tengok. Tengok bumbung ni cantik tak cantik. So itu saja pada bahagian luar dia. Ni dalam dia. Dalam dia pun cantik, kemas, boleh tengok. Full original Saya tak ada ubah apa-apa. Semua saya touch-up sikit-sikit je bagi nampak cantik lagi. Boleh tengok. So inilah dalam dia, boleh tengok. Mileage dia agak tinggi sikit dalam 200,000. Saya tak ada setting mileage. Saya macam mana mileage dia original macam tu dah saya tunjuk. Saya tak ada nak tukar-tukar, tak ada. Saya tak minat nak tukar-tukar barang original ni. So ni dalam dia. Tengok dalam dia. Memang cantik lagi. Cun lagi. Ni daripada bahagian belakang. Ni belakang So inilah dia rupa dia. Cik Viva yang cuci kaki.